kereta Myvi. Nak ambil kereta Myvi untuk pakon. Motor pakai mana? Itu lah. Macam sini ya. Okey, hari ni ambil kereta Myvi untuk buat Puspakom B5 dan B2 LKM. Road tag mati lebih 3 tahun. Patut ambil di Shah Alam, tapi sebab dia hantar bengkel, dia repair buat apa tau. So ambil kat bengkel kat Subang, Kampung Beli Subang. Dah masuk Glen Mary, insyaAllah. Let's go. Bismillah. Right, Alhamdulillah settle Puspakom B5. Kereta aku tu depan tu. Kamera pusing. Sana. B5 dan B2 LKM. Myvi tu dah siap. So nanti untuk tukar nama, patut dah ada buyer dah. Cuma dia buyer tu cancel, mungkin cari buyer satu lagi. So dah ada tempoh masa 2 bulan untuk urusan tukar nama. Tapi kalau boleh sebelum 1 bulan lah. Sebab LKM laporan LKM valid 1 bulan. Kalau tidak, lebih daripada tu kena buat Puspakom B2 LKM sekali lagi lah. Okay. So dia hantar kereta kat bengkel. Tu settle. Ini jumpa Afiq pula. Dari Semban main Glen Mary. Oh, main langgar kawasan. Buat apa Afiq ni? Ni B2 interchange. B2 interchange. B2 bahasa Melayu. Interchange bahasa Inggeris. B2 interchange. B2 interchange. Maksudnya nombor plate ni Kita buang ke kedai dan nombor plate baru masuk sini. So kalau nak interchange pun boleh. Area KL Selangor boleh cari aku, Pak Tam atau Pak Afiq pun boleh di langgar kawasan. Kan? Tak ada hal. So, jadi pukul berapa masuk interchange? Owner? 2.5. Ni kata ambil kat mana? Ambil dekat Sungai Way. Sungai Way. Tengok Samban datang Sungai Way. Masuk Glen Mary, langgar. Ada seorang lagi tu member. Siapa? Enal. Mana dia? Malah nak cari dia. Pun datang sini. Oh, padu doang. Tapi kita orang runner okey je, tak masalah. Right, Papa Roger. Settle. Bye. Bye.